Carol membuat siaran langsung mengenai video yang telah ditularkan. Dalam siaran tersebut, dia menjelaskan bahawa video itu sebenarnya telah disunting dan meminta para peminatnya agar tidak membuat sebarang spekulasi. Dia juga sempat meluahkan rasa sayang buat semua peminat yang setia menyokongnya. Selain itu, Carol menjelaskan mengenai hubungannya dengan Alani yang kini sudah berakhir. Mereka sudah tiada lagi kerjasama dan tidak akan berjumpa lagi. Namun, sebaik sahaja sesi siaran langsung itu berakhir, riak wajah Carol berubah menjadi sangat sedih. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya tadi bukanlah benar-benar datang dari hatinya. Alani yang menonton siaran langsung tersebut tidak mampu menahan air matanya, lalu menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Carol di dalam hati. Tidak lama kemudian, Eki masuk ke bilik Alani dan menjelaskan bahawa guru telah menegur serta memarahi rakan-rakan yang selama ini membulinya. Perkara itu membuatkan hati Alani sedikit lega. Dalam suasana yang penuh emosi itu, Alani dan Eki saling meluahkan rasa sayang mereka. Antara satu sama lain, hubungan kasih sayang antara ibu dan anak semakin erat. Eki, walaupun masih kecil, menunjukkan kematangan dengan menenangkan ibunya. Dia menyatakan bahawa apapun yang berlaku, dia tetap menyayangi Alani dan itu membuatkan Alani terasa lebih kuat untuk meneruskan hidup. Sementara itu, Carol berbual bersama Zam. Dalam perbualan itu, Carol mengakui bahawa dia sebenarnya terpaksa berbohong semasa siaran langsung untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Zam menasihati Carol agar terus tabah, tetapi Carol meluahkan bahawa dia sudah hilang perasaan, seolah-olah dirinya kini umpama robot yang hanya bergerak tanpa jiwa. Di tempat lain, Nisa menerima panggilan daripada balai polis yang memintanya datang membantu siasatan kes penipuan. Pada awalnya, Nisa enggan hadir, namun akhirnya terpaksa akur selepas dipujuk oleh pegawai polis. Dalam masa yang sama, Carol tidak mempunyai selera makan. Dia hanya merindukan nasi lemak buatan Alani, makanan yang penuh dengan kenangan manis antara mereka. Carol juga membuat keputusan untuk berpindah rumah. Baginya, jika dia terus tinggal di tempat yang sama, ia hanya akan menyukarkan dirinya untuk melupakan Alani dan meneruskan kehidupan. Sementara itu, Alani sedang menonton berita melalui telefon bimbit. Berita tersebut mendedahkan mengenai Nisa yang dikaitkan dengan video tular kononnya Alani menjual diri demi mendapatkan kontrak. Hasil siasatan menyeluruh akhirnya membersihkan nama Alani, membuktikan dia tidak bersalah. Ketika Alani masih menatap skrin, dia menerima panggilan daripada Maria yang memaklumkan bahawa Carol akan berpindah keluar. Alani kemudian membawa Eki untuk berjumpa Carol buat kali terakhir. Pertemuan itu penuh dengan emosi apabila Carol mengucapkan betapa sayangnya dia terhadap Eki. Alani pula hanya mampu berpesan agar mereka sama-sama meneruskan kehidupan seadanya tanpa menoleh ke belakang lagi. Tidak lama selepas itu, Nisa mula menerima akibat daripada perbuatannya menyebarkan fitnah terhadap Alani dan Carol. Namun, dia tetap merasa puas hati apabila mendengar berita daripada pakciknya bahawa Alani menolak tawaran untuk kembali bekerja di syarikat. Dalam masa yang sama, Alani mengambil keputusan untuk berundur dari syarikat kerana mendapat tawaran kerja yang lebih baik. Pakcik Nisa berang apabila mengetahui Nisa masih mencari masalah dengan Datin Sarah, lebih-lebih lagi selepas tindakannya telah menyebabkan Maria dan Alani meninggalkan syarikat. Dia menyalahkan Nisa sebagai punca syarikat kehilangan pekerja-pekerja yang cemerlang. Ketika Nisa menawarkan diri untuk menjadi bos baru di syarikat, pakciknya menolak mentah-mentah lalu membuatkan Nisa sedar diri. Sebenarnya, sudah lama pakciknya tahu bahawa Nisa
tidak mempunyai bakat dalam bidang pekerjaan, tidak tahu cara menguruskan tanggungjawab dan tidak pernah memberi sebarang sumbangan yang bermakna pada syarikat. Nisa cuba meyakinkan pakciknya dengan mengatakan ibu bapanya akan mengupah peguam terbaik untuk membebaskannya daripada tuduhan. Namun pakciknya tidak mahu lagi mendengar sebarang alasan. Dia menegaskan Nisa perlu menghantar notis berhenti kerja dalam masa 24 jam. Dia hanya diberi dua pilihan, berhenti secara sukarela atau diberhentikan. Nisa gagal memujuk, malah bertubi-tubi menerima notifikasi di media sosial apabila netizen, khususnya peminat Carol, sudah mengetahui dialah pemilik akaun yang menyebarkan fitnah terhadap Carol dan Alani. Alani memulakan kehidupan baru dengan bekerja di syarikat yang sama dengan Maria. Dia menerima tawaran tersebut kerana percaya dengan Maria yang kini menjadi bos baru. Sebelum meninggalkan syarikat lama, Alani sempat berbual dengan Nisa. Nisa menuduh Alani sebagai punca dia kehilangan pekerjaan dan Farouk. Namun, Alani hanya meluahkan bahawa dia sudah reda, malah telah memaafkan Nisa. Dia juga mendoakan agar Nisa dapat berbaik semula dengan Farouk. Kata-kata ikhlas itu membuatkan Nisa menangis kerana menyedari betapa tulus hati Alani. Hubungan Carol dengan ibunya juga mula membaik. Ibunya memohon maaf kerana hampir memusnahkan kerjaya anaknya. Sementara itu, Farouk dan Alani sempat berbual sambil menemani Eki bermain belon buih. Dalam perbualan itu, Alani mengakui bahawa dia sudah tidak mempunyai perasaan sayang terhadap suaminya. Dia menyentuh tentang kelemahan Farouk yang terlalu mementingkan kerjaya sehingga mengabaikan isteri di rumah. Walau bagaimanapun, Alani tetap menasihati Farouk agar cuba memujuk Nisa dan rujuk semula dengannya, memandangkan Nisa masih dalam tempoh iddah. Alani juga pulang ke kampung untuk bertemu ibu bapa mentuanya. Dengan penuh rendah hati, dia memohon maaf kerana tidak mampu menerima Farouk semula. Namun, ibu mentuanya tetap menyatakan kasih sayangnya kepada Alani. Walaupun tidak lagi menjadi menantu, Alani tetap dianggap sebagai anak dalam keluarga itu. Walaupun berusaha membawa haluan masing-masing, Carol dan Alani sebenarnya masih tidak pernah benar-benar melupakan antara satu sama lain. Alani sering berkunjung ke kolam tempat dia dan Carol pernah meluangkan masa bersama. Setiap kali berada di situ, dia teringat akan kata-kata cinta yang pernah diluahkan oleh Carol suatu ketika dahulu. Dia yakin bahawa satu hari nanti Carol akan dipertemukan dengan wanita yang benar-benar sepadan dengannya. Dalam masa yang sama, Carol juga kerap datang ke depan pintu rumah lamanya, seolah-olah hatinya masih terikat dengan kenangan lalu bersama Alani. Di sisi lain, Nisa dan Farouk akhirnya berbual dari hati ke hati. Nisa menangis mendengar setiap kata-kata Farouk. Dia dengan jujur mengakui bahawa dia sebenarnya tidak memiliki apa-apa dalam hidup, malah menganggap dirinya gagal dalam segala hal. Farouk bagaimanapun menyatakan bahawa dia mahu Nisa kembali menjadi diri sendiri dan bersama-sama mereka boleh memulakan kehidupan yang baru. Perbualan itu akhirnya membawa mereka kepada keputusan untuk kembali bersatu. Datin Sarah dan Zam pula dapat merasakan bahawa Carol sebenarnya tidak bahagia selepas berpisah dengan Alani. Datin Sarah menegaskan kepada Zam bahawa dia tidak pernah sekalipun menghalang anaknya untuk berkawan dengan Alani. Dalam pada itu, hubungan Maria dan Zam juga semakin rapat, sehingga akhirnya Maria secara rasmi menjadi kekasih Zam. Perkara itu mengejutkan Alani, namun Maria sempat bertanya kepadanya sama ada dia tidak merindukan Carol. Alani menegaskan bahawa dia sudah memulakan hidup baru dan melupakan segala yang berlaku. Maria bagaimanapun memberitahu bahawa Carol sebenarnya tidak bahagia
dan masih merindukan Alani. Tidak lama kemudian, Datin Sarah berbual dari hati ke hati dengan Carol. Dia menyatakan bahawa Carol harus mengikut kata hatinya sendiri. Kata-kata itu membuatkan Carol kembali berfikir tentang kisah cintanya dengan Alani. Pada masa yang sama, di dalam biliknya, Alani menangis kerana terlalu merindui Carol. Eki yang berada di sisi memberikan sokongan menyatakan bahawa dia akan sentiasa menyokong apa sahaja keputusan ibunya, termasuk jika mahu kembali bersama Carol. Maria kemudian memberikan alamat baru tempat tinggal Carol kepada Alani. Ketika Carol sibuk mengemas kotak-kotak untuk berpindah, dia terjumpa sebuah payung yang tertera nama Eki. Tangannya terhenti seketika dan pandangannya terpaku pada payung itu. Dalam diam, kenangan beberapa tahun lalu kembali menerjah kefikirannya. Saat itu, dia pernah terperangkap dalam hujan lebat tanpa sebarang tempat berteduh. Seorang wanita asing dengan wajah lembut datang menghampirinya lalu menghulurkan payung. Wanita itu bukan orang lain, tetapi Alani. Carol tersenyum hambar sambil memegang payung itu. Hatinya diliputi rasa sebak bercampur syukur kerana pertemuan kecil di bawah hujan itulah yang akhirnya mengikat perjalanannya dengan Alani. Zam yang melihat situasi itu menafsirkan ia sebagai petanda bahawa Carol dan Alani memang ditakdirkan untuk bersama. Bagi Zam, bukan suatu kebetulan apabila sebuah payung yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka kini muncul kembali di saat Carol hendak meninggalkan banyak kenangan lama. Ia seakan satu isyarat bahawa cinta mereka tidak seharusnya berakhir begitu sahaja. Dengan perasaan yang bercampur baur, Carol menggenggam erat payung itu lalu segera keluar, seolah-olah hatinya digerakkan untuk mencari Alani. Dia tidak mahu lagi menangguhkan langkah kerana jauh di sudut hati, dia tahu payung itu bukan sekadar kenangan, tetapi lambang kepada permulaan cinta yang masih belum sepatutnya berakhir. Dalam masa yang sama, kereta Alani tiba-tiba rosak di tengah jalan. Dia keluar dari kereta dan berlari menuju ke alamat tempat tinggal Carol. Namun, langkahnya terhenti apabila tubuhnya terjatuh dan dibasahi hujan. Ketika itu, Carol tiba dan segera memayungkan Alani. Dalam detik yang penuh emosi itu, kenangan manis antara mereka kembali terimbas. Akhirnya, mereka menerima hakikat bahawa cinta mereka tidak pernah hilang dan mereka sebenarnya ditakdirkan untuk kembali bersama, saling menyayangi seperti dahulu